Nampaknya hujan tak berhenti ni, Wak. Betul kata kau, Sidik. Dah 2 hari 2 malam ini kok. Aku takut jadi macam 30 tahun dulu. Banyak. Betul ke nak pergi? Kan hujan. Habis tu, kalau saya tak kerja, siapa nak bagi anak-anak kita makan? Hei, entah bilalah hujan nak berhenti. Nak menoreh tak boleh. Nak ke kebun kopi pun tak boleh. Duduk rumah lagi best, Wak. Tengok, sejak 2-3 hari ni, kita orang tak payah main badminton. Kenapa kau ni, Alan? Kan abah lagi tu. Apa kau kata tadi, Bon? Tak ada apa-apa, Bak. Wak ni, Bun Jadang nak ikut Wak pergi kebun petang ni. Betul ke Wak ajak Bon pergi ke kebun petang ni? Ya, itu pun kalau hujan reda. Abah, Bun tipu sebenarnya. Aduh, apa kaitan ni? Tak nampak orang jalan ke? Sari Jip. Abah. Abah kau dah pergi, Ajib. Kenapa? Ada je nak repot tu. Nasib baik Kak Ita tolong Bun tadi. Adol, mari sini. Kenapa berdiri terkapit-kapit macam tu? Ada sejuk lah, Mak. Ada nak kencing. Nak kencing? Mari turun cepat. Lah, si Adol ni dah tak tahan sangat lah tu. Alah, Adol. Kat luar hujan. Kat dalam rumah pula yang banjir. Ayo, Mak. Ada-ada je si Adol ni. Alan, tolong mak lapkan kencing adik tu. Okeylah, Mak. Kau jadi tukang lap kencing rupanya musim hujan ni, Alan. Kau diamlah, Man. Dol, mari turun. Mak basuhkan. Nanti boleh salin seluar sekali. Adol tak nak basuh. Kenapa pula dengan anak mak ni? Adol tak mau. Kenapa ni, Adol? Apa tu Mak. jalan? Mana kainnya? Tak jumpa pun. Ada kat tepi tu. Lap ajalah dengan tangan kau yang kebal tu. Kan Abah cakap tangan kau kebal. Buat sana kuat lah. Kata boleh pecah lah. Kau dah nak pelih-pelih aku, Man. Kena ke korang? Lah, parah pula. Kalau dah ikhlas menolong tu, jangan mengungut-ungut. Tak baik. Kenapa dengan kau ni, Man? Acik nak bagi aku marah je. Apa pula? Aku cakap yang betul. Oi, Man. Kau nampak ni tak? Tak ku sangka tangan yang kebal tu jadi pengelak kencing. Kesiannya. Menang kau. Iya. Baru padan muka kau. Aku dah usik kau. Kau nak lebih-lebih usik aku. Main-main pun takkan tak boleh. Yelah, aku pun main-main jugalah ni. Lain kali nak bergurau ke, nak menghina ke, tengoklah orang dulu. Kenapa sedih ada ni, Aman? Kau diamlah, Dul. Ini semua kau punya pasal. Kenapa marah Kak Adol pula? Yelah, dah besar macam gajah pun kencing mata rata. Dah lah tu, berhancing macam kencing musang. Kau ni, Aman, Dan ke? kadang-kadang mengusik melampau sangat. Adol tu kan kecil lagi. Kau pun dulu macam dia juga. Sejak hari itu, Aman kurang sikit menyakat Adol. Tapi sekejap aja. 2-3 bulan lepas tu, dia buat balik tabiatnya. Kalau tak silap, tahun tu Pekan Banting dilanda banjir. Kata Wak, 30 tahun dulu, banjir kilat pernah melanda Banting. Kebetulan pula beberapa hari selepas muka Aman dilanda banjir kencing, Pekan Banting betul-betul dilanda banjir. Rumah Haji Sidik masuk air juga ke? Berhampiran rumah Haji Sidik ada parit besar. Bila hujan lebat, tentu air akan melimpah. Tapi kalau sampai 2-3 hari hujan tak berhenti-henti, habis seluruh Pekan Banting dinaiki air. Tentu anak Haji Sidik suka. Maklumlah, tak payah main badminton.
boleh memancing atau berkubang dalam air banjir tu. Hujan! Turunlah kau lebat-lebat! Mari Kodok, kita berpesta hujan. Abahnya, awak dengar tak tu? Pak betul bunyi guru. Dah masuk 3 hari, hujan tak berhenti. Betul kata awak, Kina. Risau saya dibuatnya. Sampai tak boleh nak tidur. Abahnya, saya rasa tak sedap lah. Macam ada air mengalir je kat dapur tu. Ada saja awaknya. Kalau air naik, tentu awak kat bawah kena panggil kita. Itu Wak tu. Cuba awak pergi tengok, Kina. Kina, mana Sidik? Cepat, tolong aku angkat barang-barang kat bawah ni. Air dah mulai masuk sampai kat dalam rumah. Nanti saya panggil dia. Oi. Bun. Bun. Ha? Bun. Bangun, Bun. Ha? Bismillah. Bismillah. Bun, ni kakak lah. Bangunlah. Tolong angkat barang-barang kat bawah tu. Rumah kita banjir. Astagfirullahaladzim. Bun ingat hantu mana tadi? Banjir? Bila masa air masuk rumah kita ni? Cepat betul. Dah, jangan banyak cakap. Mari turun cepat. Tolong angkat barang. Cepat. Baik, bah. Yahoo! Hah? Apa kau ni? Wah, sejuknya air ni. Saya nak ambil baju sejuk dululah. Tak payah. Tak ada masa nak turun naik lagi. Sekarang dah buat kerja kan? Panaslah. Nak buat apa dengan penyeduk ni, Kak Ita? Buat apa? Buat cedok muka kau lah. Buat cedok air tu. Nak cedok ke mana? Kat luar tu pun penuh air juga. Kau cedok je lah kat dalam air tu. Mana tahu ada barang-barang kita yang dah tenggelam. Apa lagi tu, Bon? Tak adalah, bah. Nak buat apa dengan penyeduk ni? Air ni takkan kering selagi hujan tak berhenti. Ish, budak ni. Buat ajalah apa yang orang suruh. Cuba kau buat apa yang kakak kau suruh. Jangan nak melawan aja. Kerja betul. Kalau ikut tadi kan tak kena marah. Ini ada pengumuman bagi seluruh penduduk Banting. Banjir kilat sedang melanda kawasan anda waktu ini. Mulai hari ini, semua pejabat kerajaan dan syarikat swasta serta sekolah-sekolah diisytiharkan tutup sementara. Yahoo! Apa ni, Bon? Bun ni cari naas betul lah. Orang susah hati pasal banjir. Dia seronok pula. Seronoklah dia pasal tak payah ke sekolah. Alamak ni. Tak lama lagi sekolah memang nak tinggal pun. Ada saja jawapannya. Abang ni langsung tak ada cuti, kau tahu. Hari-hari kerja nak bagi kau makan. Ish, abahnya. Dilayan budak tu. Memang takkan habis. Air makin laju masuk. Macam manalah keadaan kat luar tu. Ya Allah, basikal aku. Sidik, biar aku tengok basikal aku sekejap. Yelah, Wak. Tengoklah waktu. Kenapa pula abahnya? Dah hanyut agaknya basikal awak tu, Abah. Sayangnya dia dekat basikalnya tu. Awak dengan motor awak tu, apa kurangnya? Saya dah bawa naik ke beranda basikal waktu. Ha? Ya Allah, Tina. Kita ni sibuk pasal motor, pasal basikal. Apa dah jadi dengan ayam kita? Yelah abahnya. Mari kita tengok. Biar Bun pergi tengok. Nanti Bun selamatkan ayam-ayam tu. Jangan nak mengada-ngada, Bon. Pergi tahu, Wak. Basikalnya ada dekat beranda. Abah nak sembahyang dulu. Yelah, Mak. Ingatkan tak sekolah, tak payah semayang. Shh, dengar kat abah kamu nanti. Marah pula dia. Gina, dengar tu. Rio ayam-ayam kat dalam reban. Syukur, selamat ayam kita. Harap-harap jangan ada yang hanyut. 1, 2, 3. Lega hati saya. Semuanya masih ada.
Tapi anak-anak ayam nampak macam tak cukup aja. Mana pergi anak-anak ayam tu? Jangan hanyut di air tak? Jom kita cari. Aduh! Apa ni Kina? Berebut-rebut. Sakit kepala saya. Saya minta maaf. Aduh, saya tak sengaja. Ha? Anak ayam tu. Kamu Sidik, kalau jalan tu, tengok-tengoklah depan sikit. Kalau awak tengok depan, kenapa langgar saya? Amanya, hanya anak ayam kita. Penatlah aku. Dari tadi mengejar anak-anak ayam tu. Waduh, kau ni Sidik, kau penakut. Deras betul airnya, Wak. Waduh, biar aku aja yang tangkap anak ayam tu. Biar basikal aku hanyut pun tak apa. Ya, Wak. Betul tu. Wak mesti selamatkan ayam tu. Ya pun tolong, Wak. Haji pun nak ikut. Oi, kamu semua balik. Tak apa Sidik, nanti aku tengok-tengokkan budak-budak ni. Wak, tunggu asal tu, Wak. Itulah, Wak. Sibuk dengan anak-anak ayam awak tu aja. Biarlah dia orang ikut Wak selamatkan ayam tu. Kan hari ni tak sekolah. Nak main badminton pun tak boleh. Kan? Anak-anak kita tu, kalau apa-apa terjadi pada dia orang, siapa yang susah? Kan awak dah latih budak-budak tu jadi lasak. Banjir ni pun kan dalam sangat. Anak awak tu anak jantan. Tahulah jaga diri. Entahlah, pagi tu memang Rukinah banyak membebel. Tapi sebenarnya, Kinah tak macam tu. Dia seorang isteri yang setia pada suaminya. Dia tu, apa orang kata? Isteri soleha, isteri mitali. Ha, macam-macam perkataan yang kau sebut, Pelanggang. Aku pun tak faham maksud solehah atau misali tu. Solehah tu maksudnya isteri yang taat pada suami, tak pernah membantah. Wanita mitali pula ialah wanita yang berjaya dan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berupaya mendidik anak-anaknya hingga berjaya. Macam anak-anak Sidik tu, semuanya sudah berjaya mengangkat bangsa dalam dunia sukan badminton. Berbakti pada negara lah maknanya tu. Jalani sekarang pun dah berjaya dengan kelab Nusa Masuri. Dah, jangan nak melalut sampai ke situ pula. Kita masih cerita pasal banjir tahun 72. Ketika itu, umurnya baru 9 tahun. Dapat ke Miss Bon tangkap anak-anak ayam tu? Bukan anak ayam aja yang mereka dapat. Anak ular dan anak biawak pun mereka bedal. Nak aku tolong ke, Bun? Tolong boleh. Tolong jangan kacau aku. Kau nak buat apa ni, ha? Alan, lalu. Alan, lalulah. Bahaya ni. Alamak. Menyebuk lagi. Apa aku buat, semua nak tahu. Mana pula budak Alan ni? Sakit kepala aku, Bun. Tak nampak aku nak bangun. Nampak tak hilang apa pisau tu. Alah. Kau ni memang tak ada belas kasihan langsung. Habis aku tertelan air parit ni. Tahu tak? Baguslah. Lepas ni kau boleh jadi kebal macam badang dalam cerita Melayu tu. Kenapa kau betuk-betuk atas pisang tu? Sibuklah kau ni. Cuba jangan banyak tanya boleh tak? Hai, tanya apa salah? Woi, Alan. Korang buat apa tu? Aku nak join lah. Dah, seorang lagi menyebuk. Menyampah aku. Bun, aku nak join sekali boleh? Oi, korang berdua ni nak tolong aku sangat ke? Mestilah. Cakap je. Apa kami boleh tolong, kami tolong. Okey. Korang pergi kat stor Abah. Kat sana banyak kayu tersangkut. Korang ambil 2 batang kayu tu, bawa sini, cepat. Okey, Bun. Woi, Alan, tunggu aku. Kita lumba sampai dulu. Tah, ada kau nampak adik-adik kau? Dah tengah hari pun. Tak nak makan kot. Entahlah, Mak. Nanti lapar, pandailah dia orang balik makan. Ambil dulang ni, Tah. Bawa ni atas. Mak nak goreng telur pula. Ya. Bagi balik aku punya kotak pensil tu. Ada nak beli kejap je. Kau nak ambil terus. Dia
Kejikut. Ada koyak kamu Aman bau jauh. Aman, adik nak tinggal sekejap. Apa salahnya? Kak Ita bagilah benda Kak Ita. Bagi buku Kak Ita. Bagi semua barang Kak Ita kat dia. Menjawab pula dia. Nanti bila adalah sekolah, ada suruh abang beli buku banyak-banyak. Kencing dalam seluar. Berangan nak sekolah konon. Nampak dalam sungai tu sekarang, baru padan muka. Lepak balik. Apa tengok? Pergilah main jauh-jauh. Pajam muka Kejikut. Pajam muka kau. Nanti kau, Dul. Nak pergi dan nak pergi. Nak pergi, nak pergi. Nak pergi. Cukup ke Alan? Bolehlah ni kot. Adul, apa buat kat sini? Jangan hujan Adul. Nanti demam. Adul nak tengok je. Tengok, kau datang sini aja, hujan makin lebat. Dah. Jom masuk rumah. Tak nampak hujan lebat tu. Dah, jom makan dulu. Macam mana nak masuk? Hujan makin lebat. Alah, manja sangat. Lari aje lah. Nak buat macam mana? Budak-budak ni asyik main hujan aja. Degil betul. Patutlah selalu abahnya bising. Mari balik makan. Korang ni tak lapar ke? Hujan makin lebat. Baru best naik rakit. Ya, dah siap dah rakit aku. Bun, balik. Makan. Alah, mak dah panggil. Sekarang sambung balik lah. Baik-baik sikit dia, Wak. Turun anak-anak sidik tu nanti. Habis kita randuknya. Aku tak kisah, Kodok. Aku boleh panjat pokok. Engkau lah yang teruk. Tengah hari itu, Razif, Jalani, Rahman dan Rashid tak senang nak makan dibuatnya. Dah keadaan rumah dipenuhi air macam tu, mestilah tak selesa. Entah berapa hari lagi agaknya banjir tu nak surut. Kamu berdua ni, bukan itu yang saya maksudkan. Budak-budak berempat tu tak senang makan bukan pasal banjir, tapi kerana memikirkan apa yang nak dibuat oleh Bon dengan batang-batang pisang tu. Ya tak ya juga ya? Itulah kamu berdua tu. Lain kali dengar betul-betul dulu, barulah boleh tunjuk pandai. Habis tu, apa lagi yang berlaku? Lepas tu, bila Miss Bon habis makan, adik-adiknya pantas mengikutnya. Rukinah dan Ita memerhatikan saja dengan hairan. Kebetulan pula pada hari itu, Haji Sidik tak balik makan tengah hari. Namun, dalam pada tu, Miss Bon telah menghadapi pengalaman ngeri. Sampai sekarang pun dia tak dapat lupakan. Ni seronok ni. Apa dia, Gelanggang? Aduh, saya dah letih ni. Lain kali ajalah saya cerita. Minggu depan saya cerita lagi. Bye.